Kembali kita ke Shah Alam. Kita sudah sampai. Oh, jalan motor. Tak tahu lah pula masuk jalan motor ni. Satu Kemuning. Tak lalu nak bawa motor. Panas-panas dahaga ni. Memang masa tak lalu. Tapi kita teruskan perjalanan. Alang-alang tu kita tengok lah macam mana jalan motor ni. Seram kan. Macam tak welcoming langsung jalan ni. Mulalah aku punya waist ni nak pening. Motor ni masalah kan. Dia tak ada cipta untuk bawa slow tau. Bila bawa slow jadi sini, mula sakit lengan. Salah dah. Kenapa waist adalah tak sesuai untuk orang yang guna lorong motor macam aku ni lah. Aku tak tahu aku kat mana ni. Aduh, tolong. Kota Kemuning. Ui, batu bahaya bang. Belanja bunyi. Macam mana-mana jalan ni. Aduh, punya payah nak masuk ni simpang ni pun. Sampai section 33. Sebenarnya kedai dia macam dia ada bisnes lain. Cuma AKS ni shift QS, bisnes QS. Yang ni dia macam buat side hustle lah. Dia punya core business adalah 3D printing. Tapi menarik lah. Macam mana dia boleh ada idea nak buat benda tu pun dia pun tak tahu. Tapi support lah, kita support local talent. Tengok dia punya pergi dia tu pergi macam mana kan. Yang bestnya dia buat kit tu, kit yang boleh support hampir semua jenis motor. Daripada single piston sampailah ke 4 piston. 5 piston belum lagi. Ok, tak dah sampai. Kita sambung video. Ok guys, saya dah sampai dekat AQS Quick Shifter ni. Kalau tengok, biasa je. Dia macam kalau pemain GTA kan, lari daripada polis, masuk ke kedai ni. So, kita tengok proses pemasangan dia macam mana. Cikgu pun settle lah. Kita nak tengok barang apa yang dia pun nak pasang dan method pemasangan dia lah tu. Nanti kita belanja biro sikit. Lepas tu kita interview sikit lah dia punya technician tu. Dan kita tengok macam mana rupa dia lagi. Mari. Okay, kenapa kena reserve untuk pemasangan? Sebab ni lah, dia pun nak kena custom ikut ukuran motor. So setiap motor dia punya length untuk ni dia tak sama tau. So dia akan customkan lah. So dia bukannya macam ready made. Dia kena buat something lah, ukuran apa semua baru dia boleh buat kit dia tu. So untuk kes cikgu ni, ni motor yang first buat kat mereka. So dia pun nak kena ambil ukuran apa semua baru boleh mula buat. Ok, dah separuh perjalanan. Rupanya nak buka tangki ni mencabar guys. Kena buka semua assembly ni sebab nak access satu skru kat sini baru boleh buka ni. So cover atas ni dah buka. Dan kat sini dia ada satu skru nak buka baru kita boleh access tangki ni. Sebab dia cover kat sini lah. Ok guys, ni dia punya shaft lah untuk sambung ke shifter nanti. Ni semua dia custom lah, dia mesin sendiri. Ok, sekarang kita dah siap pasang dia punya shaft untuk sensor dekat kaki.
So ni nak sambung tangki minyak. Lepas tu nak sambung pada punya modul lah. Nak try start dulu. Oh, try start dulu. Okay. So sekejap lagi barulah kita setting. Okay, sekarang kita akan pasang. Ni orang panggil apa ni? Dia punya modul lah. Dia punya otak lah. Yang ni boleh sambung dengan apps ke apa? Yang ni bisa mengair, tapi Android. Android sajalah. iPhone tak boleh. Tapi tak apalah, setting elok-elok je, okey je. So ni 100% buat sendiri eh? Nak kata 100% dah lah. Dia punya board tu kita design tu hantar kat China. Macam China lah. Tapi design sendiri lah kan? So ni dia punya brain sambung ke bateri, tu sambung ke modul QS. Okay, kita test. Okay guys, so dah siap pasang. So sekarang kita nak buat sikit housekeeping lah. So ni modul untuk gear shifter. Itu kat dalam ni ada dia punya modul lah, dia punya brake. Memang sedap bunyi dia bang. Bunyi dia sedap, shifting pun saat ini kita bagi tahu lah on board Oppo dia macam mana. Tadi abang rasa delay kan? So kita kurangkan lah. Apa ini? Okay, ni bikin time. Yang ni pula untuk on off gear shifter. Okay. So kalau macam ada member try ke apa, Boleh kalau off bagi lah. dia try, off. Memang dia kena tarik clutch lah, yang keras lah. Okay, yang bawah ni untuk check sensor, untuk dyno sensor okey atau tak. Okay. Okay, saya cakap siap. Yang apps ni version lama. Modul ni dah version dah Baru. pelajar baru lah. Okay. So dia akan di show dekat apps ni. Bila kita tekan nak ambil reading, dia akan keluar macam ni. Okay. Okay. Abaikan. Apa yang kita perlu tahu, tengok nilai dalam ni lah. Oh, nilai tu dia punya Bila kita engage, lagi kosong. kosong. Kita Okay. lepas satu. Maksudnya sensor okey. Okay. Sensor yang tak okey, kita engage sensor ni, dia maintain je, tak berubah. Oh. So maksud sensor tu nak kena survey balik lah. Itu saja. Ini yang simple ni. Okay, memandangkan kalau macam abang guna iPhone buat masa ni, cara paling cepat nak diagnose lah. Sebab tak ada iPhone. Buat bypass weh. Ni nak diagnose je. Okay, sini, ni. Okay. Abang tengok sini. Sekejap. Kita nampak padam. Tak on. Dia kan nampak padam kat sini. Oh, tu dia punya tu. Tunggu dia reset je. Okay, ni kalau in case lah, kalau macam shifter tak function, Okay. first thing first kita check dulu modul okey ataupun tak lah. Modul yang okey, bila kita on kunci, on key switch, kita akan nampak LED colour putih nyala and then merah akan blinking 2 kali. Okay. Contoh sini ya. Nampak? 1, 2. Okay. Merah 2 kali. Okay. So maksudnya modul okey, tapi shifter tak function juga. Kalau tak function juga, kita akan refer untuk check sensor lah. Check sensor, dia ada satu lagi LED. Yang ketiga, kalau abang pasal tadi waktu saya nak change sensor, dia ada LED warna biru. So bila kita engage, sepatutnya macam ni lah. Okay. Bila saya lepas je sensor, dia padam. Maksudnya sensor okey. Okay. Kalau sensor yang tak okey, bila kita engage, dia maintain je tak berubah. Maksudnya sensor tu nak rasa balik lah. Itu satu. Okey, yang last kali, ini kita tak cerita dalam video. Okay, sekejap. Okay, Haris. Settle dah pasang quick shifter ni kan. So nak cari AQS ni macam mana? Okey, nak cari pegang mic. Okey, nak cari kita orang boleh pergi kat kita orang punya TikTok, AQS Quick Shifter, and then boleh DM dekat kita orang punya TikTok tu lah. And then ataupun buka kita orang punya bio, ada link untuk WhatsApp semua. So nak pemasangan ni perlukan appointment. So sebelum datang tu make sure buat appointment dulu. Kalau walk in tak boleh walk in, sebab kalau datang walk in confirm tak jumpa. Tak jadi tanya abang ni. Okay, berapa harga? Bermula. Bermula. Okey, ini harga yang direct pada kita, bukan harga daripada Shopee atau TikTok apa semua. So dia bermula daripada 969 sampai bukan mula, salah tu.
bermula daripada 529 sampai ke 969. Itu untuk yang full set unit. And then kita ada yang kit-nya 499. Okay, kalau QJ motor SRK 450 ni. Okey, untuk yang ini harga dia 969. Sama juga 2050 pun 969 juga. Alright. Terima kasih. Okey, sama. So, siapa yang nak cari boleh carilah AQS Quick Shifter. Dia ada dekat TikTok, Facebook dan sebagainya, boleh PM terus. Depa lah. Depa ni kecil je company dia, besar ni je. So dia ada buat pasang, kena buat reservation lah, sebab banyak benda yang nak kena custom. Setiap motor dia berlainan. Sebab depa buat QS ni yang universal untuk semua jenis motor. Okey, jom kita layan nombor lagi. Okay guys, QS. Wah. Oh, smooth like butter. Oh yeah. Jalan jam apa bro? Okay, so pemasangan tadi ambil masa daripada jam pukul 2 Cikgu Mai sampai pukul 6, 4 jam lah. Sebab motor ni mereka tak pernah pasang lagi sebelum ni. So bila tak pernah pasang, nak kena tahulah skru apa kat mana, nak tarik buka cover set macam mana, semua benda-benda tu lah. Faham lah, lambat sikit. Ni cikgu nak balik Sungai Petani pula ni. Berapa nak sampai cikgu. Alright, berbalik pada quick shifter cikgu tengok ni pemasangan dia selim, tak ada melibatkan sebarang pemotongan wire lah. Tapi bila dah ada QS ni, best lah bang. Tak ada lenguh sangat tangan nak tarik kelas tu kan. Cuma downshift je kena manual sikit. Tapi tak payah pakai kelas. Tapi tengok, oh sedap bang. Seronoknya. Ini baru motor ada QS. Okey lah kan, dengan harga 900 lebih, 960 lebih tu, dapat quick shifter yang dicipta dan juruterakan oleh Bumi Putra. Tak sangka juga cikgu ingat ke mereka ambil barang dari China ke apa kan. Dia memang develop sendiri QS ni daripada kosong. Dia punya modul dia tu semua dia 3D print, kecuali buat je lah. Dia buat dia hantar print, hantar untuk buat kat China kan. Itu tak apa lah. Yang lain-lain design, software, semua dia buat sendiri. Yang lagi Eza baru buat ngam. Oh, Eza baru pun ngam. QS pun ngam. Okay, kita dah pergi Subang apa ni? Ada Google Map. Ingat leke lah. Tak gaduh pasang CarPlay. So sekarang ni cikgu pakai screen mirror. Selalunya okey lah, cuma telefon tu dia punya brightness dia tu kena set yang paling rendah. Dan drawback dia telefon panas lah. Tapi setakat nak guna dalam KL ni, sebab cikgu tak tahu jalan, okey je. Okay, sekali cikgu sambung balik tempat yang tak apa jam. Sebab sini jam lah, tak apa shock lah.